Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sebab sudi hadir pada sesi kaunseling kita pada hari ini. Sebelum saya start lah, boleh saya tahu nama encik tak? Nama saya Muhammad Haikal bin Supiameh. Tapi kalau nak senang boleh panggil inilah. Saya Mapi. Okay, Mapi. Okay, sebelum kita start Mapi, everything is good. Awak rasa okay tak? Ataupun untuk hari ni awak ada rasa macam tak selesa ke dengan sesi ni ke? Rasa macam kerusi kurang selesa ke? Ataupun dalam awak cakap apa, dalam tempat kita sesi ni ada rasa macam panas sikit ke? Ke semua okey je? So far saya rasa macam semua okey lah. Kursi pun okey, suhu bilik pun okey, sejuk elok. Okey, boleh. Jadi sebelum kita mula sesi kaunseling kita pada hari ini, saya nak terangkanlah bahawa peranan Cik Mapi merupakan klien dan saya merupakan kaunselor anda pada hari ini. Dan nama saya Muhammad Iman, boleh panggil saya Cik Iman. Okey, jadi sebelum kita mula sesi, saya nak terangkanlah bahawa sesi yang sekarang kita adakan ni merupakan sesi kaunseling lah, sesi kaunseling, dan ia akan berlangsung lebih kurang 30 minit sehingga ke 45 minit. Dan Cik Mapi boleh kongsikan segala yang terpendam dalam hati Cik Mapi ataupun yang orang cakap apa, yang terbenak lah dalam fikiran ke apa. Cik Mapi boleh je nak share apa-apa dekat sini, sebab kita di sini menekankan tentang etika kerahsiaan, iaitu memang kita akan jagalah segala maklumat yang Cik Mapi kongsikan kepada kami. Tapi jika maklumat yang Cik Mapi kongsikan kepada kami hari ini ia akan membahayakan daripada pihak Cik Mapi ataupun daripada pihak saya sendiri, saya terpaksa untuk berkonsultasi lah dengan pihak yang lebih atasan lah. Sejauh ni Cik Mapi boleh faham apa yang saya terangkan kepada Cik Mapi? Faham? Okey. Jadi sebelum saya mulakan sesi, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi hadir juga pada sesi ini. Jadi boleh saya tahu tak apa masalah Encik Mapi sehingga datang untuk berjumpa saya pada hari ini? Saya datang pada hari ini sebab saya nak sebab saya nak cerita masalah yang saya ni ada satu masalah yang macam terlalu kerap bermain game. Oh, jadi Cik Mapi memang ada masalah yang terlalu kerap main game lah ni. Ya, betul. Jadi sebelum saya lebih go through kepada Cik Mapi tentang masalah Cik Mapi main game yang berlebihan, boleh saya tahu tak rutin sehari-hari Cik Mapi? Okey. Apa yang saya boleh cakap, rutin harian saya ni, saya cuma main game. Saya cuma main game kalau betul-betul saya rasa macam terlalu penat dengan kadang-kadang saya tak buat apa. So rutin harian saya yang saya boleh cakap, pagi kelas kan. Pagi kelas sebab SEM ni seingat saya lebih kurang dalam 3 hari juga, iaitu hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. Hari Jumaat yang memang kelas saya sampai ke petang. Sampai ke petang. And then saya pula jenis macam bila saya rasa macam terlalu penat sangat, saya macam saya susah nak berehat. Saya macam, kalau saya rasa macam letih sangat kan, saya macam susah nak tidur apa semua kan. So saya main game. Dan saya main game tu memang saya boleh cakap saya punya kelas pukul 8 sampai pukul 6 lah. Pukul 6 petang saya orang cakap lansaikan lah, sampai 6 petang. Dan malam tu memang saya akan main game. Malam saya main game, memang start daripada pukul 8 malam tu saya main game. Dan kadang-kadang sampai lewat pagi kan, sampai lewat pagi. Senang cakap lah, saya boleh cakap yang saya main game memang sampai habis bateri. Oh, okey, faham. Sampai habis bateri. Dan yang paling teruk seingat saya tentu saya
main game yang memang sampai habis bateri tu sampai ke esok subuh. Sampai ke esok subuh. Daripada pukul 8 malam sampai esok subuh. Even walaupun habis bateri pun saya charge kan. Sebab sekarang ni pun phone tu pula dia macam semakin charge makin naik makin cepat naik, makin kalau nak turun pun makin lambat. So saya sebab itulah itulah yang saya bercerita rutin harian saya. Okey lah, saya boleh nampak lah yang di mana aktiviti apa kira orang cakap sebab Cik Mapi pun merupakan seorang pelajar kan. Ya. Jadi bila saya nampak aktiviti Cik Mapi sehari-hari, jadi saya boleh nampak lah yang daripada untuk hari Isnin dengan hari Isnin, Rabu dengan Jumaat merupakan hari yang pack lah untuk Cik Mapi, yang di mana kelas Cik Mapi orang cakap start pada pukul 8 sehingga pukul 6. Lepas tu kira macam kalau Cik Mapi bila dah balik kelas kapanan kan, jadi Cik Mapi main game lah orang cakap kan. Macam tadi Cik Mapi ceritakan, Cik Mapi main game sampai boleh dikatakan sampai pagi kan. Lepas tu kalau habis bateri charge phone, lepas tu main lagi, betul eh? Betul. Jadi sebelum saya masuk go through ke dalam sikit kan, boleh tak saya tahu awak ni jenis orang cakap main game ni kan, main game awak jenis yang gamer PC ni yang kira laptop lah kan, laptop ke ataupun PC ke, ataupun awak mau kepada game mobile? Saya lebih kepada game mobile je lah. Kalau game mobile tu, kalau spesifik lah orang cakap kan, kalau dispesifikkan game apa yang biasa awak main? Yang paling betul-betul membuatkan saya rasa best dan betul-betul membuatkan saya rasa macam ketagih lah, iaitu game Mobile Legend. Game Mobile Legend. Ya, sebab sekarang ni kan game tu kan memang betul-betul dah macam terkenal kan. Dengan kalau senang cakap budak-budak pun sekarang suka main kan. Saya main daripada dulu lagi. So tapi bila masuk ke dunia degree ni, saya rasa macam ketagih tu berlebihan lagi. Ketagih. Jadi saya faham lah mungkin daripada segi game Mobile Legend tu kan, sebab memang orang cakap sekarang memang jiwa anak muda sekarang kan main game tu. Jadi saya faham lah, sebab ada juga saya pun adalah juga main game kan. Saya pun adalah juga main game Mobile Legend kan. Jadi memang saya bila Cik Mapi cakap bila ketagihan tu, saya faham lah, sebab kadang-kadang saya pun kadang terjebak juga kan dalam 3 jam. Dah 3 jam jugalah saya main game tu kan. Tapi game tu best sebab dia pun orang cakap boleh release stress juga kan. Tapi dalam masa yang sama, bila awak main game lama sangat ni, benda ni akan kacau pembelajaran awak juga, betul tak? Dan aktiviti seharian awak yang lain, betul? Betul. Jadi saya dah faham daripada apa yang Cik Mapi luahkan pada saya. Jadi untuk sesi pertama ni, boleh tak saya nak tanya awak kan, awak ni bagi awak lah game ni kan, memang orang cakap memang mengganggu aktiviti awak lah untuk sehari-hari bagi awak kalau main game ni? Bagi saya rasa macam kalau nak cakap ganggu tu dia tidaklah sangat. Tapi saya rasa macam lebih kepada untuk hilangkan stres. Untuk hilangkan stres sebab masa degree ni kan saya join SUSIS. Saya join SUSIS selalunya training memang hari Rabu, Sabtu dan Ahad. So memang saya cakap senang sikit, hari ni hari Sabtu je lah kan. Hari Sabtu tu memang saya training daripada pagi memang sampai ke petang lah. So saya pula jenis macam kalau saya penat, saya memang macam susah sikit untuk saya nak tidur kan. So saya rasa macam dah tak boleh tidur, so memang saya akan main game je. Bila saya rasa macam penat sangat kan, memang kadang-kadang bila habis training tu memang saya rasa macam saya rasa macam ni kadang-kadang cakap seorang, cakap kadang-kadang penatnya kan, habis training ni tengah-tengah panas lagi kan. So bila dah rasa macam stres sangat main game, so memang automatik memang kadang-kadang penat tu jadi hilang. Lepas tu sambung pula dengan malam, kadang-kadang memang saya main memang sampai ni lah, sampai 12.30 malam. Kalau esok tu ada training lah, Ahad tu. Tapi kalau esok tu tak ada training, memang saya just bukan ni lah, apa yang saya bercakap, memang esok tak ada training tu memang saya akan macam lebihkan lagi masa main game. Okey, faham.
Jadi saya boleh nampak lah yang memang bila aktiviti sehari-hari, macam tadi Cik Mapi ceritakan ni, hari Sabtu tadi tu kan, training daripada pagi sampai petang. Lepas tu bila dah penat tu, bagi Cik Mapi, mungkin bagi Cik Mapi kalau rehat mungkin macam baring-baring, mungkin macam bagi Cik Mapi kurang affection lah kan. Jadi Cik Mapi lagi prefer untuk main game untuk hilangkan penat tu, betul Jadi saya boleh nampak yang memang game ni kan, jadi waktu game awak ni dah banyak ambil masa yang sepatutnya macam awak kira orang cakap patutnya pada masa awak, contohlah pada waktu malam kan, biasanya kan student, bagi certain student kan, diorang gunakan waktu malam as waktu belajar, tapi Cik Mapi gunakan waktu malam as sebagai waktu main game, betul. And mungkin pada waktu malam ni lah orang cakap, kalau as a student ni kita cakap diorang more pada rehat pada waktu malam, betul ataupun tak, kira macam waktu malam ni lah, kira orang cakap apa, nak spend time dengan member ke, ataupun kalau contoh macam ada family yang terdekat kan, time tu orang cakap waktu tu lah untuk spend time dengan family, betul. Tapi Cik Mapi lagi memilih untuk main game lah, betul Betul. Jadi saya nampak jadi untuk topik kita pada hari ni, kalau boleh saya nak fokuskan kepada isu main game yang berlebihan sampai mengganggu orang cakap apa, mengganggu fokus belajar Cik Mapi dan juga tidur Cik Mapi lah, boleh Boleh. Okey. Soalan daripada saya macam contoh kan, apa benda yang paling awak nak berubah, kira benda apa yang awak nak ubah lah daripada habit awak main game? Faham tak soalan saya? Ataupun mungkin kurang jelas ke? Kurang jelas sikit lah. Kira macam kalau contoh lah, awak mesti ada rasa macam nak berubah kan? Ya, betul. Jadi apa, mungkin awak dah ada planning yang lain ke? Macam contoh, bila awak kan dah more pada habit main game kan, awak ada terasa terdetik tak macam awak nak tukar habit ni daripada main game pergi ke habit yang lain? Ada tak awak rasa terdetik macam tu? Saya rasa saya rasa saya macam lebih kepada nak ubah dari segi masa saya bermain game. Okey. Saya sebab memang saya dari dulu lagi memang saya betul-betul saya memang ketagih sangat bermain game. Saya ingat lagi masa saya form 4, form 5 dulu, sama-sama PKP, memang hampir 2 hari juga saya tak tidur 2 hari sebab saya main game. And then lepas tu saya dah stop dah. Just main pun hilangkan bosan je kan. Tapi cuma masa degree ni memang ketagihan tu jadi balik. Faham. Jadi balik. So saya rasa macam saya nak ubah dari segi masa saya untuk bermain game. Kiranya target awak nak ubah masa, kira awak nak start control awak punya main game lah, bukan awak kira macam plan awak macam awak nak stop terus main game, tak adalah. Tapi daripada saya awak just nak macam nak kurangkan lah waktu main game. Okay, saya faham. Jadi bila saya tanya soalan tadi tu, awak rasa daripada saya Cik Mapi kan, Cik Mapi sanggup tak untuk kurangkan main game tu? Tapi mungkin lah kalau daripada saya Cik Mapi, kalau Cik Mapi rasa kalau saya tak kurangkan main game, nanti saya rasa saya buat benda lain, kira macam contoh saya akan jadi stres, kira orang cakap, sebab benda tu kan orang cakap dah sebati dengan hidup kan. Jadi dia akan sedikit sebanyak mengganggu lah Cik Mapi kan. Jadi untuk soalan saya sekarang, maaflah kalau soalan saya agak berbelit tadi. Awak ada kan macam tadi soalan yang sebelum ni saya tanyakan pasal awak kurang, kira macam awak dah plan untuk kurangkan kan. Jadi sebelum ni awak pernah tak macam memang awak kurangkan sangat main game, kira macam dari previous yang sebelum ni lah? Macam saya cakap tadi, yang lepas daripada habis PKP tu memang saya dah kurang sangat main game. Dah betul-betul kurang lah dia tu. Memang time tu memang kurang sangat sebab nak berbanding dengan dulu masa form 4 dulu. Memang habis sekolah balik pukul 3 petang, memang saya akan main game sampai ke maghrib. Lepas tu sambung lagi sampai shot sampai lah tengah malam, baru tidur. Tapi lepas PKP lah, lepas PKP lah memang betul-betul saya dah kurang sangat main game tu. Tapi kalau nak cakap yang rasa macam saya sanggup ke tu, saya rasa sanggup lah. Bagi saya untuk ni kan, untuk kebaikan, dan lagipun saya tengah belajar kan. Mestilah saya rasa macam nak juga berubah tu.
Jadi sebab saya nampak lah daripada cerita Cik Mapi tadi, sebab sebelum ni Cik Mapi pernah je buat yang mana Cik Mapi kurangkan sangat main game lepas pada PKP tu kan. Daripada orang cakap live sebelum degree, memang Cik Mapi pernah buat untuk kurangkan main game. Jadi dekat sini saya rasa macam mungkin tak ada masalah lah untuk Cik Mapi, untuk orang cakap apa, untuk kurangkan main game tu lah. Jadi saya boleh nampak lah dari situ. Jadi soalan saya yang seterusnya, Encik Mapi ada reason yang paling kuat tak yang buatkan Encik Mapi datang hari ni pada sesi ni kan, yang Encik Mapi rasa macam aku kena berubah sekarang, aku kena berubah untuk kurangkan main game. Kalau aku tak berubah nanti jadi makin teruk. Ada tak kira macam alasan yang kuat lah untuk Encik Mapi? Saya rasa macam adalah juga kan, adalah juga satu reason yang betul-betul memang membuatkan saya betul-betul nak kurang ke bermain game tu. Sebab saya sedar yang sebelum ni sebab saya ketagih sangat bermain game, sampai kadang-kadang result saya drop. Result saya drop sebab sejujurnya saya betul-betul ketagih main game ni masa saya start SEM 3. Betul-betul saya start duduk musewa lah kan itu kan. Duduk musewa kan ada housemate yang kawan-kawan yang main game lagi kan. So bila main dengan kawan-kawan ni memang jadi fun apa semua kan. Tak kisahlah orang cakap apa, macam kalah ke apa kan, bila main game tu jadi macam fun dan hilangkan stres apa semua tu kan. So saya rasa apa yang saya dah cakap, satu reason tu boleh saya cakap yang saya nak ubah sangat lah. Sebab saya nak orang cakap apa, baiki balik semula result saya yang drop saya selepas. Okay, jadi saya nampak lah yang Cik Mapi memang ada keinginan lah untuk orang cakap the main reason untuk Encik Mapi berubah. Jadi apa yang saya boleh nampak, memang bagi Encik Mapi main game ni best. Tapi dalam masa yang sama, bila Encik Mapi dah terlalu ketagihan, jadi benda tu mengganggu dalam belajar Encik Mapi, dan itu akan membuatkan pointers Encik Mapi drop lah. Kira pointer belajar Encik Mapi drop. And then bila pointer tu drop, jadi orang cakap orang sekeliling Encik Mapi tu, kira kita senang cakap family lah. Family pun akan kecewa lah dengan orang cakap dengan pointer ataupun result Encik Mapi. Dan benda tu pun mesti akan efek pada diri Encik Mapi sendiri kan. Jadi Encik Mapi akan rasa jadi macam stres, jadi rasa macam jadi tak terkawal sebab pointer saya dah drop lah ni. Macam tu, betul Betul. Jadi kan, saya ada lagi soalan ni. Apa yang akan jadi, ini daripada segi sudut pandangan awak lah, saya nak tanya pendapat awak. Apa yang akan jadi kepada awak kalau contoh awak tak dapat ubah langsung habit awak main game tu? Saya rasa mungkin pointer saya semakin lama semakin jatuh lah. Dan saya rasa macam mungkin masa tidur saya pun mungkin jadi semakin teruk. Sebab saya nampak jugalah efek daripada sebab saya terlalu main game sampai lewat malam kan. Sampai malam-malam tu lepas main game pun saya dah macam susah nak tidur awal kan apa semua kan. So tidur awal kadang-kadang saya cakap tadi yang lepas subuh saya boleh tidur apa semua kan. So saya rasa macam mungkin dari segi ni lah, dari segi kesihatan saya dan mungkin dari segi result saya itu. Okay lah, saya nampak lah yang sebenarnya daripada vision Encik Mapi sendiri, Encik Mapi dah nampak lah yang di mana risiko yang Encik Mapi akan hadapi lah kalau contoh Encik Mapi tak stop main game lah. Jadi saya boleh nampak lah vision daripada Encik Mapi sendiri. Okay lah, saya ada soalan untuk Encik Mapi seterusnya. Jadi soalan saya ni saya akan berikan dalam bentuk skala lah. Dia skala daripada 0 sampai 10. Okay, kalau 0 ni Encik Mapi kalau 0 ni susah sangat, saya bagi skala daripada 1 sampai 10 lah. Kalau skala 1 ni Encik Mapi rasa macam tak penting langsung. Kalau 10 ni memang Encik Mapi rasa yang memang penting dalam hidup Encik Mapi. Okay lah, daripada 1 sampai 10, berapa skala yang awak boleh bagi untuk awak kurangkan main game untuk sekarang? Kira untuk sekarang lah, bukan untuk yang ke depan. Kira daripada 1 sampai 10. Yang satu tadi kira macam tak penting pun kalau tak ni, apa cakap tak kurangkan main game. Kalau 10 ni awak rasa memang penting lah untuk awak
teruskan ni. Kira macam awak memang, kalau 10 awak cakap memang awak dah yakin saya kena buat ni. Daripada 1 sampai 10, berapa skala yang awak akan bagi untuk awak rasa untuk awak kurangkan main game tu? Saya rasa saya boleh bagi 8 je kot. Wow, 8 Saya bagi 8 je kot. Saya boleh nampak rating tu agak tinggi lah untuk 8 sebab daripada saya nampak kan, kira macam daripada vision Encik Mapi sendiri, kira Encik Mapi dah start sedar lah daripada keburukan main game tu sendiri kan. Jadi saya rasa macam agak berbangga lah kira macam Encik Mapi, walaupun ini merupakan sesi pertama kita, tapi saya dah nampak lah yang di mana hala tuju Encik Mapi untuk kurangkan main game tu nampaklah sangat-sangat berkesan. Jadi satu bahagian kira macam apa yang saya nampak daripada double side awak, kira macam daripada satu side awak ni, awak memang suka main game kan, awak memang suka main game. Tapi dalam satu side yang lain, saya nampak yang awak still, orang cakap still fokus untuk masa depan lah, orang cakap kan. Okey lah, kalau untuk keyakinan awak pula masih sama, skala 1 sampai 10, berapa persen awak yakin awak boleh kurangkan main game tadi? Saya rasa saya boleh kurangkan main game maybe dalam, yang saya boleh bagi skala tu mungkin dalam 7, saya rasa 7 Ya. Jadi saya boleh nampak kira macam awak memang dah, orang cakap awak dah set, kira macam kalau kira orang cakap kira macam awak dah letak target yang tinggi lah untuk awak kurangkan main game tu. Jadi saya nampak lah vision awak memang sangat-sangat jelas lah. Okey lah, soalan saya yang nak kata terakhir, mungkin tak terakhir lah, mungkin ada lagi beberapa soalan. Soalan saya yang ini, okey, orang cakap apa kan bila awak tengok kan jadual awak daripada sebelum ni, awak cakap memang awak teruk sangat kan main game kan. Awak rasa awak boleh tak macam awak kurangkan bila awak dah rasa awak banyak sangat main game, so awak nak kurangkan main game tu kan. Jadi awak ada terfikir tak macam contoh lepas ni awak akan ada buat satu hari, contoh macam kalau istilah kita macam cheat day lah, untuk awak main game, orang cakap over limit. Kira yang macam hari lain mungkin awak lepas ni awak akan dah start cuba untuk set the limit untuk main game, tapi awak ada rasa tak macam awak akan letakkan satu hari tu sebagai hari cheat day awak? Ada tak awak rasa macam nak buat benda tu? Saya selalu juga terfikir untuk nak buat satu hari yang betul-betul saya nak tak main game langsung. Mungkin saya rasa memang kalau hari-hari yang betul-betul saya rasa macam terlalu hyper sangat hari tu, mungkin saya rasa macam pagi sampai ke petang kelas, lepas tu malam mungkin ada assignment lagi apa semua kan. Mungkin saya rasa hari tu lah kot, hari yang betul-betul saya rasa macam yang selebihnya tu saya tak perlu berehat apa. Saya macam buatkan kerja lagi pada malam tu, and then mungkin dia tu saya dah tak rasa nak main game lagi, and then mungkin saya tidur awal aku, saya rasa. Jadi saya boleh nampak lah yang sebenarnya apa orang cakap, kira Encik Mapi dah letakkan satu, kira macam mungkin kalau hari tu orang cakap terlalu penat untuk Encik Mapi, jadi pada hari tu lah orang cakap Encik Mapi akan over limit lah kan. Jadi saya rasa itu merupakan satu progress yang bagus untuk Encik Mapi, sebab mungkin Encik Mapi tak boleh nak terus stop daripada benda yang apa orang cakap terus stop untuk main game secara berlebihan, tapi Encik Mapi dah letakkan satu set boundaries untuk kira macam kurang main game. And mungkin kalau memang contoh memang dah betul-betul penat, orang cakap mungkin hari itulah yang akan jadi hari yang over limit untuk Encik Mapi. Betul Jadi saya boleh nampak lah daripada awal Encik Mapi bercerita kepada saya, kongsikan segala masalah yang Encik Mapi hadapi, yang di mana Encik Mapi ada masalah main game yang berlebihan, sehingga orang cakap benda tu mengganggu aktiviti-aktiviti yang lain lah, daripada segi tidur Encik Mapi, daripada segi pembelajaran Encik Mapi, rehat Encik Mapi yang tidak mencukupi. Jadi saya boleh nampak lah yang daripada ni. Jadi sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, saya nak simpulkan ataupun saya nak ringkaskan sedikit lah apa yang kita boleh dapat daripada sesi kita pada hari ini. Jadi yang pertama,
masalah yang awak hadapi, awak menghadapi masalah main game yang terlalu berlebihan, orang cakap, memang yang over limit orang cakap, yang sehingga mengganggu pembelajaran Encik Mapi, tidur Encik Mapi dan aktiviti-aktiviti yang lain lah untuk Encik Mapi. Yang kedua, awak nak ubah habit main game yang berlebihan ni untuk diri awak sendiri, macam awak kongsikan tadi, sebab awak nak betulkan pointer awak balik yang dah drop tu kan. And then awak nak kira macam sebab awak masih fikirkan masa depan awak, then awak tak nak buat family awak kecewa, betul Betul. Lepas tu daripada segi skala Encik Mapi pun tadi, first skala yang pertama yang saya tanya tadi 8 kan, 8, dan skala yang kedua tadi 7, betul Jadi daripada dua skala yang Encik Mapi berikan kepada saya itu, saya boleh nampak lah yang keinginan Encik Mapi untuk berubah tu tinggi lah kan. Saya boleh nampak lah. Lepas tu kira macam untuk komitmen awak main game yang berlebihan, jadi kan sebelum ni kan awak mungkin boleh dikatakan macam 4 hari ya tadi awak cakap memang pack kan. Jadi awak nak kurangkan daripada 4 hari tu menjadi 1 hari yang orang cakap over limit ataupun cheat day. Jadi kita boleh nampak lah, kira memang Encik Mapi berusaha untuk kurangkan segala benda yang telah jadi sekarang lah. Okey, itu mungkin dikasan daripada saya. Jadi macam mana perasaan awak lepas awak hadis sesi ni? Adakah awak rasa macam lega sikit ke, ataupun awak rasa macam okey, inilah titik permulaan saya untuk berubah ke apa ke? Boleh kongsikan tak? Saya rasa bila saya dah luar tadi tu, mungkin saya rasa macam saya dah betul-betul nampak lah yang kesedaran tu lah, yang bila ketagi main game tu mungkin akan merijaskan diri saya sendiri, dan mungkin akan membuatkan diri saya macam saya dah kembalikan balik diri saya yang dulu apa semua. Dan yang sepatutnya saya dah buang habit tu balik, tapi dia datang balik. So bila saya dah luar pada sesi ni, saya rasa macam rasa lega sikit lah. Bila saya luar tu, saya rasa macam nampak lah kesedaran yang perlu saya ubah untuk diri saya sendiri itu. Jadi Alhamdulillah apa yang saya dengar daripada Encik Mapi, dan saya harap segala progres yang kita akan lihat minggu hadapan akan berjalan seperti yang kita plan lah. Jadi sebelum tu saya lupa lah. Jadi untuk sesi minggu depan, sudi tak Encik Mapi untuk hadir lagi sekali ke sesi kita untuk kita check lah, kita tengok progres Encik Mapi, sama ada progres Encik Mapi makin bertambah baik ataupun makin bertambah buruk. Boleh Boleh. Jadi InsyaAllah minggu depan kita akan check progres awak untuk check lah sama ada dia jadi lebih baik, lebih okey ataupun lebih teruk lah. Sebab kalau contoh dalam untuk sampai ke minggu depan, kalau contoh awak ada rasa macam timing tak kena ataupun awak rasa macam apa yang awak plan tu tak jadi, tak apa. Sebab sekurangnya awak dah berusaha untuk awak kurangkan main game tu. Bukan awak macam terus awak terus stop, tak ada. Jadi sebab perubahan ni kan, macam yang kita tahu, dia tak sekali orang cakap, dia tak sekali dia terus jadi, dia tak instant. Dia memang akan orang cakap slow and step by step. Yang penting awak dah cuba untuk berubah tu lah. Okey, jadi insyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih untuk Encik Mapi kerana sudi hadir pada sesi kita pada hari ini. Dan terima kasih jugalah kerana sudi meluangkan waktu bersama untuk kita sama-sama bedah ataupun kita sama-sama rungkaikan masalah Encik Mapi pada sesi kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi mungkin Encik Mapi ada sebarang soalan? Tak ada. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa pada sesi hadapan. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ngantuk siap. Boleh tak? Boleh. Okey lah jadi. Tapi sekejap.